Ramai orang dah tak percaya kerja keras boleh bawa kehidupan lebih baik. Kenapa? Sebab walau dah kerja kuat, harga barang makin naik, gaji tak cukup dan peluang makin sempit. Bukan sebab malas, tapi sistem yang tak adil. Kajian global tunjuk generasi muda sekarang paling tak percaya kerja kuat pasti berjaya. Tapi jangan terus kecewa, zaman dah berubah. Kita pun kena ubah cara kerja. Kerja keras masih penting, tapi kena disertai dengan strategi, ilmu kewangan, digital skill dan cara fikir yang bijak. Dan jangan lupa taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dunia sekarang bukan tentang siapa paling kuat, tapi siapa paling cepat belajar. Jadi, belajar juga. Janganlah sehingga kita lupa leka lalai, sehingga kita tak sanggup kan ibadat yang patut kita laksanakan, itu solat. Hari ini ramai anak muda yang tidak solat sebab asal tidak tua lah baru nak solat. Video ni bukan nak salahkan siapa-siapa, nak kita sedar bahawa kita hari ni leka dan lalai umat Islam hari ni. Allahu Akbar. Jadi perkara macam ni, kerja kuat baru dapat hasil. Kerja tak kuat tak dapat hasil. Tak syirik tu sebenarnya kan. Sebenarnya rezeki ni Allah yang bagi. Tapi bukan bermaksud kita tak perlukan usaha atau ikhtiar. Kita kenalah. Korang rasa macam mana? Tekan like dan follow video ni sebab ramai perlu dengar realiti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.